Assalamualaikum guys. Aku baru sampai ke Taman Negara Kuala Tahan. Bawa Umi jalan-jalan kat sini. Dulu aku pernah buat vlog kat sini. So jom kita nak tengok ada perubahan apa-apa ke kat sini. Depan ni Sungai Tembeling Sungai Tembeling. Selamat datang ke Kuala Tahan, gateway to Taman Negara. Ramai orang putih kat belakang. Orang putih. Mak Saleh. Ni Kuala Tahan. Souvenir shop tutup. Ni ada tanda awam, Information Center. Tu nampak tu. Tu chalet kan? Ke apa? Depan tu chalet. Guys, tengok guys. Kampung Angkat Madani. Bawah tu ada bot-bot. Arisa Floating Restaurant kat bawah. Nampak tu ada bot cantik tu. Boleh keluar situ kan. Di bawah orang boleh pergi ke sana, seberang sana. Nampak tak? Tu. Dia tulis Taman Negara. Zoom sikit lagi. Tu Taman Negara National Park. Okay. Dia orang dah turun tangga lah. Jom Tembeling. Okay. Sungai Tembeling. Ni kartun Abang Azhar lukis. Korang kenal tak kartun ni? Kartun Abang Azhar. Jadi comel kan. Ada ATV. Tu bot bawa gerak. Jom kita turun dulu. Turun bawah. Sini bacaan meter banjir. Selalu air naik kat sini ni. Kampung Angkat Madani, Kampung Kuala Tahan, Rantuk Pahang. Nampak? Boleh makan-makan kat sini. Bawah ni banyak restoran lah bawah ni. Restoran Sky Corner, Malay Thai, Western food, semua ada. Nampak? Tu. Ni ada juga Arisa Floating Restaurant. Mi dah sampai bawah dah. Guys, seronok kan datang sini. Korang kena datang ke Taman Negara Pahang. Tapi aku tak tahulah, aku tak naik kot bot kot. Nak naik bot ke? Di seberang sana, lepas tu patah balik. Kau nak rasa naik bot. Nampak? Banyak restoran kat sini. Orang naik motor, konvoy. Guys, jom guys, best. Cari makan guys kat sini guys. Seronok lah. Kita nak pergi makan, tapi tangga banyak sangat lah sini. Dia turun tangga. Allah Rabbi. Macam mana kereta boleh turun bawah ni? Ada jalan ke? Kereta boleh turun bawah ni ya? Jauh. Mana kereta boleh turun bawah ni? RM2 je nak naik bot. RM2 naik bot. Naik bot RM2. Nampak? Mutiara Taman Negara. Tak tahu? Seronok. Tong di bawah ni apa tu? Macam mana? Kereta lah boleh lalu ke bawah tu.
Masuk. Kita makan motor. Boleh buat turun kereta? Boleh, tapi biar tak payah pakai bawah lah. Air naik ni, dua bini tenggelam. Okay. Hai ni Skycon ni. Guys, bahaya guys. Hati-hati. Aduh. Sini. Buat pula, ya. Wah, air tengah naik eh. Putri ada. Makan ikan kan. Ikan baru dijual. Merah Highland je hancur. Kalau malam tak boleh. Kalau buat tengok malam bawah je. Sekarang dah naik atas. Oh, air tengah naik lah ni. Dia dah suruh dah sikit. Suruh sikit lah. Ni pergi ke Merah Highland naik boat ke? Bukan. Dia naik boat daripada sini. Daripada sini lah. Ha? Sampai Kuala Tembeling 2 jam. Lepas tu daripada Kuala Tembeling Oh. kalau naik boat tak tahu dah lah sampai. Habis dek sini. Tak sampai tau. Sampai. Wow. Tu. Bocik dia yang handle. Ketiga eh? Saya nampak ni. Acik je handle boat. Relax. Oh, air deras ha. Air deras, air tengah naik. Oh tu nampak tau. Mak Saleh pada naik boat. Boleh je. Nak pusing-pusing. Berapa dah pusing-pusing RM15 kan? Satu kepala kan? RM15. Ni macam-macam ada. Kuih tiaw ada, teh goreng, seafood, fish, daging, chicken chop ada air, Chicken grey tak ada. ni nasi goreng. Chicken chop. Dia tak ada patut koyak dia. Wah, tak. Kat mana? Atas ni tentu lah kau kita. Oh, depan sekolah. Tak teh. Tak teh tak. Pancake. Ha, Thailand. Semua nak. Okey, patut koyak apa? Kami Tak jadi makan kat kedai tu sebabnya Umi nak makan pati tempoyak. Sini tak ada pati tempoyak. kita semua ada best. Sini ada nasi goreng, ada kuih tiaw goreng, ada burger, Masakan panas dia. western, masakan panas ada lah kat sini. Pati tempoyak tak ada. So kita naik lagi lah tangga ni. Kita makan kat atas. Kat atas sana dia kata depan sekolah tu ada kedai makan. Jom lah. Oh panas ya Allah. Kita sambung lagi guys. Panas. Nah, ini pun terkeluar dah ni. Ada juga tiga mahal ni sejuk sikit. Babak panas. Yang dia mahal ni pula. Tapi korang boleh tengok lah pemandangan kan kat sini. Pergi ke Merah Highland tak payah. Tengok pemandangan Taman Negara. Tu Taman Negara belah sana tu. Tu ada chalet tu kan atas tu.
Okey guys, baru satu tangga dah penat dah. Ada lagi 3 rasanya tangga, keempat lagi. 4 lagi. Bapak tinggi. Aduh. Okay, kita jumpa kat atas lah. Bye. Ni terdesak. Hello. Kucing. Kucing boleh tahan. Muak. Tanah awam kalau tahan. Kaki selama ni hidup faham. Kau ni. Ni ada peta ni. Peta ni, korang tengok peta ni. Peta. Peta ni. Aku pun tak faham peta ni macam mana. Korang tengoklah. Okey. Okay guys, bapak penat ni. Tengah panas je. Kita nak pergi cari makan lah guys. Ada tak kedai makan best-best kat sini? Ni pokok rambutan ke? Besar pokok rambutan ni. Besar lah. Oh ni pokok rambutan. Pokok rambutan boleh besar. Ui, benar. Kalau dia tak tebal. Dia campur dengan pokok tu tu mak akarannya. Siapa yang tak pernah datang sini, maiklah datang. Macam tak ada dalu. Boleh tengok suasana Taman Negara Sungai Tembeling. Sungai Tembeling ni bukan Sungai Pahang ni. Tahulah dia panggil Sungai Tembeling. Okey. Jom kita pergi kedai makan lah. Makan pulak. Lapar. Lapar panjat tangga. Okay guys, siapa yang datang Taman Negara ni kan, jangan risaulah, kat sini banyak apa ni orang kata chalet. Ni guest house ada. Ni belakang aku ni guest house, Abbott Guest House. Dan jangan lupa kedai ni nasi goreng dia sedap. Kedai atas bukit ni. Kau kena cari ni kedai ni. Sekejap. Kedai dekat Julis Hostel. Kedai dia macam ni. Kedai tak tahulah, tak ada nama kedai kot ni. Oh, restoran apa ni? Ni restoran dia. Dia jual lah roti canai ada. Dia dekat Julis Hostel. Kedai ni. Wife aku cakap nasi goreng ni sedap. Tu tengah order nasi goreng. Kita nak try. Alright. So, sekejap lagi rasanya ini je lah. Pergi Taman Negara, video Taman Negara. Sekejap lagi aku nak pergi balik sana lah, Padang Piol, balik Jengka. Alright. Bye. Tengok guys, nasi goreng dia guys. Nasi goreng apa ni? Nasi goreng Cina. Nasi goreng cili padi. Cili padi. Cili padi. Jom kita try. Nampak menyelerakan guys. Okay. Kita nak try guys nasi goreng. Aku suka lah nasi goreng ni. Bismillahirrahmanirrahim. Goreng cili padi. Sedap. Sedap lah. Sedap. Sedap guys. Sedap nasi goreng dia. Mana? Sedap nasi goreng ni. Sedap. Dia beli 2 lagi. Sumpah sedap. Dia. Tak tipu, sumpah sedap. Kata nak ajak ke dia. Untuk tambah 2 lagi boleh makannya. Kita tak payah makan kedai tu, boleh makan rumah. Cuba Umi rasa dulu. Masih sedap ke tak? Takut Umi rasa tak sedap. Sumpah sedap. Sedap nasi goreng ni. Sedap kan? Umi pun cakap sedap. Banyak je. Kata nak 2 lagi boleh kau? Dia tu kedai je kat dalam ni.
muka siang ke? Berapa ringgit? Apa ini? RM8. Tak ni ambil. Dah ada plan. Boleh tak? Nasi goreng apa? Cakap ni. Nasi goreng ni. Nasi goreng tu kan nasi goreng kampung. Tak ni. sekarang ni. Nasi goreng cili padi tak? Ha. Sedap. Sedap. Hari order 1. Order lagi 2. Makan kat rumah lah. Tak jadilah makan kat kedai. Nanti ah. Memang best. Tak payah. Apa? Pakai duit yang ni Sedap kan? Sedap nasi goreng dia sedap. Berbaloi. Nasi goreng cili padi tu. Ha. Umi cancel makan ikan patin ni. Umi nak makan nasi ikan tempoyak ikan batin tau. Ikan batin tempoyak. Cancel. Kita beli nasi goreng kat sini. Sedap guys. Sedap, memang sedap. Wah, kena try kedai yang aku tunjuk tadi. Okay.